Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa fahman mustaqimatan wa hidayatan lis-sawab. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Beberapa jalanan ulama bersabit dengan ayat-ayat mutasyabihat. Situ nah. Alhamdulillah, setelah mana kita lalu daripada apa ni, ayat-ayat Quran ni terbahagi kepada dua. Satu dikatakan ayat muhkamat dan yang kedua ayat mutasyabihat. Nah, apa ayat muhkamat? Ayat muhkamat arti nyata terang, makna dia tidak ada ihtimal. Adapun ayat mutasyabihat, makna dia ada ihtimal. Lepas tu kita nak pakai hak mana? Kita nak pakai hak mustahil. Kita nak pakai hak mana? Hak yang layak dengan ayat, dengan makna tu. Hak mustahil kita tolak. Maka di sini ala yarham ayat ni wak mari pula apa ni kata dianya? Bi berapa jalanan ulama. Ayat-ayat Quran ni kitab jalan tu ulama. Patut ulama ya tu dia. Ya tu dia sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan kata kita faham sendiri dah. Tu makna kata bi berapa jalanan ulama-ulama. Nah, bersabit dengan ayat-ayat mutasyabihat. Nah, jadi dulu ya sebut dah. Sini nak sebut pula buat apa tu? Nak wi nyata, nak wi terang lagi bagi kita. Ya penyakit ya banyak, ubat ya kena banyak teh. Teh tu kita mau hospital. Kepala lagi dah. Lagu tinggi lagi. Kucing mana lagi pak. Ubat berjabai. Begitu juga sekarang lah ni. Penyakit yang ditasabuh ni banyak. Sebab tu ala yarham. Ayat dia tu ia buat level dah. Seolah nak tepih benar-benar masalah yang ada syubhat, yang ada keliru. Nah, tengok apa kata bi berapa jalanan ulama
bersabit dengan ayat-ayat mutasyabihat. Adapun ulama-ulama kita, siapa ulama kita? Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Apa sekarang? Gapo hidup gerak aswaja. Gapo aswaja tu kamio. Sepakata boto. Jelah dah tu. Kamio. Ongkan borihan suan tambun. Gapo aswaja? Ahli sunnah wal jamaah. Tu ulama kita. Hak kita dok berpegang. Hak kita dok turut. Jadi, ulama kita ni, ia kata di sini, maka berpecah. Berpecah dan berselisih mereka itu ulama-ulama kita ni tentang ayat mutasyabihat. Jadi ulama kita dia dibagi pecah atas 3 puak. 3 kumpulan. Pas semua 3 kumpulan ni kena berlaku. Tak ada hak salah. Nah, lepas tu atas kita lah kena hak pakai. Ibarat ke ubat belaka, nak pocok pun tak apa, nak makan air, nak makan pun tak apa, nak makan air pun tak apa. Supaya apa tu? Nak hilang penyakit. Tu lah. Tengok ubat ke, ada pasal pocok, ada pasal makan. Nah, ada makan kok goyang. Begitu juga, nah tebik banyak puak ni, hak tular lah. Cuma pecek-pecek sikit. Jadi berpecah ulama kita ahli sunnah wal jamaah tentang ayat-ayat mutasyabihat ni berpecah atas 3 puak. 3 kumpulan bersabit dengan berpecah tu kata bersabit dengan hal ayat-ayat mutasyabihat. Tu. Bila kata ayat mutasyabihat, ulama kita nyutubik 3 pendapat 3 puak. Tak balas pergi mari. Tapi dia panggil nampak ke nampakmu betul berlaku. Nah. Mana tu yang pertama tengok dulu. Pertamanya daripada 3 puak ni. Jalanan Abi Hasan Al-Ash'ari. Ni adalah apa? Orang-orang awal sekali yang mengarahkan kitab ilmu usuluddin ahli sunnah wal jamaah. Itu Abi Hasan Al-Ash'ari. Nah, sabatu akidah kita ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan apa ni Abi Hasan dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Ni kita tengok jalannya pertama, yakni jalannya Abi Hasan Al-Ash'ari. Iaitu Abi Hasan Al-Ash'ari adalah al-istiwa'u. Nula ayat kata Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Itulah istiwa. Nah, bermula Tuhan yang bernama Rahman 'alal arsyistawa, tertinggi atas arah. Itu istiwa. Dan al-yadu. Itu yadullahi fawqa aydihim. Itu bermula yadu Allah fawqa aydihim, atas tangan-tangan mereka itu. 2. Dan juga apa pula al-wajhu. Muka nu hak lepas kata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tu. Dan al-ainu ain. Nah,
Coba kita pasal makna betul-betul. Istiwa ni tertinggi atas arah. Kalau al-yadu makna tangan. Kalau al-wajhu muka. Al-ainu mata. Lepas tu hak lagu ni. Ayat lagu ni ke, hadis lagu ni ke, kalau mari juga ulama Asy'ari ia nak tangkuk mana. Ke nak pakai mana betul-betul, pakai zahir. Tengok dia nah. Dia katanya lafaz al-istiwa, lafaz al-yadu, lafaz al-wajhu ni ialah beberapa nama bagi segala sifat. Tu ya, beberapa nama bagi segala sifat. Segala sifat mana? Sifat yang ada ia segala sifat ni. Ada pada zatnya, pada zat Allah Ta'ala. Ada di zat Tuhan. Batu ke? Setengah kita ambil ke apa? Lafaz al-yadu. Al-yadu ni asal makna tangan. Apa tangan segi luar? Ambil daripada hujung jari sampai ke bahu. Tapi ahli sunnah kata lagu hak ni. Yadu dengan mana kudrat, kuasa. Kerana ada dalam bahasa Arab yadu dengan mana kudrat. Tenang. Tu dia panggil kudrat, tu dia panggil sifat yang bahasa ada. Bila kata sifat bahasa ada, dia panggil sifat ma'ani lah. Nah, tu yang misarak. Tu maka semua ni masuk di dalam jumlah sifat ma'ani baginya, bagi Allah Ta'ala. Mana seperti kudrat. Kudrat sifatnya bahasa ada. Iradat kehendak pun sifat yang bahasa ada. Lepas tu alif lam kha dia panggil ila akhirih. Tu alif lam kha ila akhir. Kamyo apa? Kudrat, irada, ilmu, hayya, samu, basar, kalam. Baik. Itu jalan ni siapa Hasan al-Asy'ari, Abi Hasan, dia kata lafaz istiwa, lafaz yadu, tangi, semua tu dengan mana sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Supaya kudrat, iradat dah. Baik. Dan dalilnya, dalil ayat mutasyabat tersebutlah di sisi dia itu. Di sisi apa? Di sisi Abi Hasan al-Asy'ari ni. Dalil dia ni. Dia kata apa istiwa yadu wajhu sifat belakang ni. Dalil di sisi dia mana? Kerana datang. Kerana ada sebut. Tu. Kerana datang, kerana ada sebut di dalam Al-Quran. 114 surah itulah. 30 juzuk tu Quran. Tu. Atau hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, akui Nabi, dikatakan hadis. Maka adalah sebut tu. Ada disebut dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Sebab itulah dinamakan atas mazhabnya, mazhab mazhabnya Abu Hasan al-Asy'ari. Mazhab dia muka dia berjalan ni lagu tu. Bila kita faham akidah dia, faham akidah tak boleh dengar orang panggil ramai-ramai dak. Betul akidah dia kena berlaku, tak ada silap lagi mari. Tu yang panggil apa? Tu yang panggil mazhab atas mazhab. Jadi dalam Quran atau dalam hadis hak dinamakan
apa ni ayat-ayat mutasyabih semua tu. Dalam tu. Dinamakan atas mazhabnya Abu Hasan bi berapa sam'iyah. Nama kok tu nama dia apa? Bi berapa sifat sam'iyah. Apa sifat sam'iyah? Yakni sifat yang bahasa didengar. Sifat yang bahasa didengar. Didengar sani daripada Quran atau hadis. Hak ni jalan ni Abi Hasan Al-Asy'ari. Akidah kita begitu. Abi Hasan pun berquran hadis juga. Bukan kita tinggal Quran hadis. Semua ulama tak tinggal Quran hadis. Banyak baca ya Quran. Bismillah mana dia tinggal. Ya ulama banyak Quran juga. Cuma cara apa? Cara faham dia tu lain sikit daripada faham orang lain. Tu roh. Tu dia. Dia panggil sifat sam'iyah. Yadu wajhu istiwa, tu dia panggil sifat sam'iyah. Apa sifat sam'iyah? Yakni sifat yang bahasa didengar daripada Quran atau hadis. Ini jalan ni Abi Hasan Al-Asy'ari. Kena ingat mulai itu lah. Satu. Keduanya daripada tiga puak ni. Tiga kumpulan hak bersabit dengan ayat mutasyabihat ni. Siapa kedua? Jalan ni salah. Tengok. Dah ni apa dulu salah lah. Dia tukar nama rak. Tukar ahli sunnah wajib. Baik tukar nama. Tukar kau ni. Siapa ni kita nak panggil? Baik. Ini jalan ni salah. Apa salah-salah? Orang dulu. Sebab tu dia dobit tepi. Tengok tepi. Aku satu. Dia buat tepi dia kata. Kata salah tu. Berkata setengah ulama mereka itu salah. Ialah ulama salah ni. Ulama yang dahulu daripada 500 tahun. Dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi sekat 500 tahun belum pada mari itu ia panggil ulama salah. Apa? Ulama hak dulu. Tu pedomeh dia tu. Mana kata ambil masa Nabi tu sampai 500 tahun dikatakan ulama salah. Apa salah? Ulama dulu. Dan berkata setengahnya ulama pula ialah sahabat-sahabat Nabi sendiri. Sahabat Nabi ulama salah. Dan segala yang mengikut mereka itu sahabat. Pula. Tu. Adapun khalah. Dia terbit dua tu. Ahli sunnah wal jamaah tu baik salah khalah. Apa salah? Ulama hak dulu. Apa khalah? Ulama hak belakang. Tu khalah. Maka ulama salah ke apa? Daripada masa Nabi suk 500 tahun. Dikatakan ulama salah. Patu 500 tahun. Siapa lah dikatakan ulama khalah. Tu. Dan apa ni katanya, dan berkata setengahnya ulama ialah sahabat-sahabat Nabi sendiri dan segala sahabat yang mengikut mereka itu sahabat. Tu pula panggil tabi'i. Adapun khalah. Apa khalah? Ialah adapun khalah itu ialah ulama yang kemudian daripada mereka itu daripada ulama salah. Berarti 500 tahun turun mari kok ni pak kita dia panggil khalah. Gapo khalah? Ulama ke belakang tu khalah. Hak dulu dia panggil ulama salah. Ulama hak dulu.
Dua-dua ni ahli sunnah wal jamaah. Di situ. Sali kata Asy'ari mula-mula pertama tu. Kedua, jalanan salah. Piotik tu jalanan salah. Seperti Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ni siapa? Ibnu Syihab, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Imam Malik. Imam Malik ni tak. Ia dengan fak tabi'i. Tak. Ada ia dengan sahabat. Imam Malik dia kata tabi'i. Dia tak dengan Nabi, dia dengan sahabat Nabi tabi'i. Tapi ulama salah. Ulama dulu. Ibnu Syihab dan Imam Malik. Aduh, Imam Malik tak ada hebat dia. Hebat dia. Sebab tu dia duduk tokoh Madinah dia. Siapa-siapa pergi Madinah, kena temu Imam Malik. Dia duduk jaga situ. Dia duduk, Imam Malik duduk mengajar. Kata setengah riwayat dia lah. Dia ni, kalau dia nak baca satu hadis Rasulullah, dia mani, dia bercanguk, dia berbedok bawang-bawang, dia baca hadis Nabi. Kalau tak ada asma, dia apa, dia tak baca. Tu Imam Malik. Orang alim, orang Madinah. Begitu. Tengok ni Imam Malik. Ulama salah. Ibnu Syaq, ulama salah. Dan lain lagi, banyak lagi. Ulama-ulama dulu tu. Baik. Jadi mengikut jalan yang salah, ada sikit Asy'ariyah ni. Yang kata lagu mana? Maka mereka itu ulama salah. Maka mereka itu ulama salah menegah akan takwil, akan paling ayat-ayat mutasyabihat. Tegah weh. Tak say. Tegah ayat takwil mutasyabihat tu, tapi takwil dengan tafsili. Apa tafsili? Ia panggil menentukan satu-satu. So. Ya tak say? Pakar-pakar agak dengan takwil tafsili. Dan dengan mentakyinkan, dengan menentukan tujuan begia-begia. Tu kata nak kau ni. Tengok tu jarak. Serta berkata mereka itu ulama salah. Serta berkata mereka itu ulama salah. Ya tak guna sini. Kami ni cara ayat mutasyabihat hak tetap ulama apa ni ulama salah. Laguan nak fikir dia lagi. Tetap ayat mutasyabihat. Sebab dia tak laguan. Dia kata tegah. Menegah akan takwil ayat mutasyabihat itu. Dia menegah saat ni dengan takwil tafsili dengan sosok. Lagi pula dan dengan mentakyinkan dan menentukan tujuan begia-begia. Apa kudrat? Kuasa? Adakah betul-betul lah? Tapi ingat, cuma dia takwil dengan ijmali. Takwil tafsiri dak ulama salah. Apa ulama dulu. Apa nak? Belum dia nak takwil tu dia kata makna ya zahir bukan murad. Kata yadullahi fawqa aydihim. Bermula tangan Tuhan. Yadullah fawqa aydihim. Atas tangan mereka itu. Lepas tu yadu sini dengan apa? Bukan makna bukan makna tangan dengan anggota dak iaitu bukan. Lepas tu mana lagi mana? Serah kepada Allah. Tu sini. Makna hakiki tak tahu.
Tapi kalau segi mustahil dia tak terima. Mana murad ke apa benar? Serah kepada Allah. Itu ulama salah. Ia menegak akan takwil ayat-ayat mutasyabihat itu yang kita menegah daripada dengan takwil tafsili. Dan pula dengan mentakyinkan, dengan menentukan tujuan begia-begia dak masalah. Lagu anda dah tahu, tapi makna mustahil dak. Lagu anda segah Tuhan. Faham makna? Tak ada kata makna kudrat dak. Tak kata dengan mana sifat samiah dak, pakai segah Tuhan. Ni senang tak? Ni senang jaga dia ke panggil? Di situ. Tu. Tu dia. Ulama salah. Dia menegah takwil tafsili dan dengan tak mentakyinkan menentukan tujuan begia. Orang panggil dak. Serta berkata mereka itu ulama salah. Dia tak lagu mana? Ni ayat ni. Di antara Imam Malik, Ibnu Syihabuddin. Tengok ayat lagu mana? Kami ulama salah lah. Memutuskan. Kami putus dengan bahwasanya. Dengan bahwasanya yang dimustahil, yang ni sifat mustahil 20. Itu mustahil. Dengan bahwasa yang dimustahil, yang sifat mustahil itu. Seperti anggota muka datangi. Support tu. Anggota tangi. Anggota muka. Tapi ingat, bukanlah yang dikehendaki sama sekali. Bukan lagu tu. Kata tangan betul-betul. Muka betul-betul. Tak. Tu bukan mustahil. Tu benar baharu. Tu benar baharu. Tu tak bersalah benar baharu. Tu dia. Tu bukanlah yang dikehendaki sama sekali. Dan kami iktikadkan, kami pegang dalam hati kita ahli sunnah wal jamaah ni, istiwa hingga akhir. Mana? Istiwa, lafa al-yadu, lafa al-wajhu, lafa al-ainu, semua tu. Tu. Memutuh dengan bahwasanya apanya hak yang mustahil sifat 20 tu. Hak itulah bahwasa yang dimustahil. Apa mustahil ni? Yadu dengan mana anggota, muka dengan mana anggota tu mustahil. Tertinggi bercokong di atas sila takis itu mustahil. Allah. Abang tu takut ni. Takut kau nak kata betul-betul. Tapi tu nak jadi mubahalah lah. Tak ada itu lagi tak. Cuba atau pergi betul-betul lah. Tu hak kita kami pergi ni duk cokoh, duk taharah betul-betul lah. Tak nak alek kodak, tak kena apa dia. Kita pergi pula kata kita Tuhan kita ni tak ada atas, tak ada tempat luar, tak pergi betul-betul. Demo lagu ana, pergi guna. Lalu. Tu ya baru cerah, ya baru gerah. Habaq tu sini kalau mengikut ulama salah dia kata mustahil pakai makna tangi betul-betul. Muka betul-betul ada mata mustahil seperti anggota muka dan tangi. Lepas tu bukanlah yang dikehendaki sama sekali. Mana? Hak kata yang ada dengan mana anggota jawareh tu. Apa pula muka tu? Ada mata katakanlah. Hak tu mustahil. Bukanlah yang dia katakan mustahil sama sekali. Matu ke mana? Nak pergi. Dan kami ni hak apa ni?
Jalan ulama salah tu. Kami ni i'tiqadkan. Kami pegang istiwa saat ni tu hingga akhir tu. Mana? Istiwa al-yadu al-wajhu tu. Barang yang datang dengan dia dengan barang oleh syarak. Al-Quran ada sebut dah. Pada ayat tu maksudnya laisa kamislihi syai'un. Pada hak tu lah. Nah, padahal tidak mengetahui akan makna barang tu. Tak tahu makna. Atas tafsir itu, atas murak sebenar tu, hak tahu mana tafsir, malaikat Allah Ta'ala. Hak tu lah hak tu tahu. Muka makhluk dia, okey. Ya tahulah nak ke mana. Pas kita ni, pegang betul-betul, bukan murak kata tangan mana anggota, bukan murak. Makna serah kepada Allah. Sebab tu, jalan ni salah ni, dia takwil ijmali. Takwil ijmali. Makna serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bukan makna tangan lah. Bukan makna tangi, bukan makna mata, bukan. Tapi murad dia serah kepada Allah, itu yang panggil ta'wil ijmali. Di situ nah. Itu padahal tidak mengetahui akan makna barang atas tafsir itu malaikat Allah Ta'ala hak yang tahu. Tu kita nak pergi mulai kita ni. Akhir-akhir zaman ni banyak. Nah, kadang-kadang takut-takut ni jadi belok. Nak ambil duit lah ni macam-macam. Ke tunggu dalam apa TikTok. Dia boleh duit dia buat tengok. Wah, pelik sikit dia mula tengok boleh duit. Buat hal lain pula. Pecah orang ramai. Tak ada pasal-pasal. Hak dah molek dah. Nah, hak tu bimbel-bimbel lah. Di situ baik. Maka pada mazhab salah itu, mazhab salah ni, ulama dulu ni, mestilah ke semua fuak kita ni, kita orang Islam ni, hak yang berkasih kepada agama yang betul. Cuba tanya, kasih tak agama? Kasih. Hak betul pula kita nak. Sebab apa? Sebab agama betul tu bawa kita selamat dunia dan akhirat. Segi fiqh kita selamat. Segi akidah kita selamat. Segi tasawuf kita selamat berlaku. Hak tu kita nak. Tak lain tak bukan ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu, kita ni apa? Kasih kepada agama yang betul. Hak belok kita tak si. Kita nak hak betul. Lagu mana? Amati. Tengok ayat satu. Amati dan perhati. Perhati baik-baik. Jadi kata, adakah pada mazhab salah itu nya selalu diserahkan pengetahuannya kepada Allah Ta'ala? Kaya selalu tak. Dia kata al-yadu bukan mana dengan mana anggota dak. Tu mana ya apa? Tu mana ya ta'wil ijmali. Tu yang mana tanzih dulu, dia bersih. Lepas tu makna dia serah kepada Allah. Tapi mana kata saya bukanlah. Kalau kita perhati situ juga, adakah pada mazhab salah itu nya selalu diserahkan pengetahuannya kepada Allah Ta'ala. Ataupun kemudian daripada ta'wil ijmal. Sudah ta'wil ijmal, dia serah Tuhan. Dia seperti itu Atau menyucikan Tuhan. Tuhan ni kafir lah, mana dia? Tuhan hantu. Tukar. Tuhan ni dari kitab baku dah kata tupanan.
tupuan semua lain daripada tupu ke dia berlaku tu Tuhan. Maka ada situ zat dia, ni ada sifat dia. Jadi apa tu? Dia kata ataupun kemudian daripada takwil ijma, dan menyucikan Tuhan dan melepaskan Tuhan daripada barang yang tak layak, tak patut dengan dia, dengan Allah. Dahulu kan? Tu dia. Dia takwil dulu. Menyuci dulu. Lepas tu baru serah. Tahu mana? Tangan bukan mana anggota tu menyuci. Tu bersih. Lepas tu makna serah kepada Allah. Jaga-jaga. Beringat-beringat. Kata ayat ni lah. Maka di sisi hamba ni. Sikit nah. Maka di sisi hamba ni. Ayat dia kata hamba ni. Dan guru-guru hamba siapa? Pada tu pada Al-Baqarah. Tokoh ulama Usuluddin Petani. Siapa orang Arab mengaji ke dia, yakni semula 4 usul ni. Tu. Dia kata guru hamba mengatakan bahawa di sisi mazhab salah itu apa? Ialah diserahkan pengetahuannya kepada Allah Ta'ala. Ya serah. Ya serah bila tu? Ialah. Ni ya serah. Kemudian daripada takwil ijma. Benar ijma tadi. Yadullahi fawqa aydihim. Bermula yadu. Yadu situ atau bukan makna anggota. Tu ya panggil apa? Takwil dah. Menyuci dah. Pasal lu kana ki serah. Serah. Ufawidu ila Allah. Serah kepada Allah Ta'ala. Tu. Tu dia panggil diserah saat itu kemudian daripada takwil ijmali. Tu dia. Dan iktikad pula suci Tuhan daripada barang yang tak layak, yang tak patut dengan dia, dengan Tuhan tu. Ya, lagu tu. Tuhan ni suci, bersih daripada sifat tak sepatut dengan dia. Dahulu lepas itulah ia barulah diserahkan dengan dalil beberapa nas ulama-ulama. Terima kasih. Ada nak ulama satu persatu. Pendek kata malam ni kita boleh dua kang baru. Kang yang ketiga dak lagi tu. Ulama kholah dak lagi. Hak tetap ayat mutasyabihat pertamanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Hak ni pakai mana sifat sam'i, sifat ma'ani. Yadu, sifat ma'ani pakai sifat yang bahasa ada. Yang kedua ulama salah. Mana ulama salah? Ambil masa Nabi suk ke korun yang kelima. Tu ulama salah. Maka mereka dia takwil ijma. Lepas tu dia menyuci, lepas tu dia suruh kepada Allah Ta'ala. Tu ulama salah. Di situ. Setengah daripadanya ibarat fawakihud duwani katanya wa qala ahluha naqta'u bi annal mustahila ghairu muradin. Sekatu tu setengah daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat mana? Yang muskil. Setera. Baik. Adapun kunsa yang muskil, maka tiada wajib mandi atasnya dengan dimasuk
masukkan hasyafahnya. Tengok asalnya kita duk cara perkara-perkara sebab-sebab yang nak memanikan wajib. Nah, sebab-sebab puncak nak mani wajib. Maka sebab ya semua dah berapa dah dulu? Ada ni. Nah, ni sebab menyebab mani wajib. Pas 3 mula-mula tu hak sekutu di antara orang laki-laki dan para perempuan. Iaitu pertama berjimuk. Tu berjimuk. Mana berjumpa dua khitan. Nah, arti orang laki-laki ambil hasafah dia. Laki wadah yang nyata. Kata nyata sungguh. Dia ambil hasafah dia. Hasafah zakat dia tu. Masuk dalam parak orang tino. Parak tak kira lah. Sama ada belah hadapan atau belakang. Baik. Kemudian. Dulu dia kata lagu mana dulu dia kata? Hak dia kata yakni digaibkan oleh yang hidup lagi wadah. Apa wadah? Nak nyata. Cerak. Kalau yate. Tino. Baik. Maka nak siapa situ? Lagu mana? Adapun kunsa yang miskil. Baik. Kita faham dulu. Kunsa ni orang ada 2 alat. Kita cerita mudah. Nah, zakat pun ada ke dia. Parak pun ada ke dia. Lepas tu, kalau hari mana yang mai kata dia saat ni tu Allah. Angin jatuh, berjalan jatuh, kecek jatuh. Tu yang kunsa wadah. Nama dia. Esok lusa. Nyamai yang ditina pula. Jalan beraluh, kecek beraluh. Tina hari ni. Tu kunsa wadah. Nah, wadah mana nyata? Baik, kita tak setemu tak? Tak ada. Ada tak? Ada. Ada. Oh. Ada. Tu kunsa wadah. Nah. Tu dia. Ada pun kuasa miskin mana? Sekeh. Kenapa? Tak cerak. Kata jatuh ke tina angin dia. Angin tak jatuh. Kalau ibarat buat tak nak buat. Mari tak. Jadi, kita tengok jatuh. Tengok tina tak. Tapi kuasa yang miskin. Dia ni. Kata dia ni. Maka tiada wajib mani atasnya atas kunsa saat ni yang miskin tu. Tak wajib mani dengan dimasukkan hasyafahnya kunsa. Nisbah ya wati. Dia tak cerak. Kaya wati kita kata. Tak wajib tadi. Dia tak cerak ke panggil. Dan tiada pula dengan dimasukkan hasyafah pada kuburnya kunsa. Nah, yang masuk pula dimasuk hasyafah pada kuburnya. Mana? Demo ambil apa ni? Hasyafah tu masuk kubur belah depan dia tu. Depan dia tu. Tak mani wajib juga dia. Dia miskin bang, tak cerak. Dan wajib mani atasnya atas kunsa ni weh. Pada wajib mani weh. Bila? Kunsa miskin ni. Dan wajib mani atasnya atas kunsa miskin. Wajib tu kan jika dimasukkan hasyafah pada dubuhnya kunsa miskin. Mana yang ambil zakat ni masuk dia parak dia. Tu ni dah weh. Sana separak orang lain. Tak. Orang ni yang ambil zakat ni masuk le parak dia. Nah, tu kena wajib mani juga. Tapi payah nak temu lah. Jaga sekali.
Itu yang pertama. Gi pula kita tengok yang kedua pula ni. Masalah mani-mani wajib ni. Dan keduanya daripada ni perkara ni keluar air mani. Tubai air mani. Nah, air mani lah. Tak kira keluar masa tidur ke, masa jaga ke, masa jimuk ke, masa mimpi ke. Nah, ataupun duk main-main ke, duk pergi tilik ke, duk fikir ke, tak kira. Bila tu hak tu air mani, dia kena mani wajib. Tu. Keluar air mani ni, keluar daripada seorang. Tu seorang. Tak kira lah laki-laki para apa itu. Keluar pada awal kalinya. Pada awal kali mula-mula tu. Tu nah. Kalau air mani tubik dah. Tapi tak tubik di pala zakat le batal. Tak. Ya air mani orang yatim dak mana? Dia di butir tu. Tu orang yatim. Orang tina dia tak ada air mani yo. Bak tina pecek-pecek itu dulu. Tu ibarat. Tu awak kena hak bijak. Orang yatim air mani dak ada bekas di butir. Tu sebab tu bila dia pernah bekas dia lipah tubik tu. Ya air mani bila dia pernah dia tubik sendiri, tak kena buat tubik dah. Pani dia tubik dah ni. Bersampai gerak dia batal kita pergi cak pala. Tak boleh baik. Hanya hundur semua lah masa tu baik. Tak wajib mani. Kalau tu baik baik sikit titik kita pegai pula. Pegai pula. Tu baik titik. Pegai pula. Turun masuk dia butir semula. Wajib mani ke. Walaupun setitik pun mani wajib ke. Tapi kalau dia nak tu baik air mani. Air apa tu baik tu? Air galak. Air mazi. Dia panggil air lolun. Tu dia. Oh, tu hebat bijak tak. Tu air tu dulu. Boleh ke? Hak tu najis tu. Tubik hak tu tak. Hak tubik amazi. Tak kena mani. Dia basuh itu lah. Ada pun air mani ni. Kena mani tubik dia. Nah. Ya tubik saat ni. Daripada seorang. Keluar bila? Pada awal kalinya mula-mula seorang tu. Lagu mana keluar? Dengan tiada dimasukkan hasyafahnya laki-laki. Ia tak masuk oleh hasyafah. Malah zakat parak. Dengan mana ia mimpi. Mimpi tidur. Baik air mani. Mimpi jimuk. Tu baik air mani. Dah, ia mimpi. Adapun kalau semata-mata jimuk, tak boleh jedah bila jimuk, pala hasyafah zakat tu, masuk dalam parak tino, bila masuk pak, gelengan nakak siapa, walaupun tak terbaik air mani, kena wajib mani kau tu. Ni dah. Ni terbaik air mani, dengan tiada dimasukkan hasyafah. Tak masuk lah. Dan jika keluar sedikit sekali pun tu baik sikit je. Tak ada banyak ni. Setitik. Wajib mani juga weh. Yo orang jatuh ni kalau tu baik air mani ke, yo rasa baik rasa segar sikit. Dia panggil ada apa? Ada satu apa? Dia panggil dalam ilmu apa dia panggil ilmu suksesa tu tak? Anu jatuh tu segar sikit supaya tino lah. Kalau tak mari kalau lama-lama buat kriak dia. Aduk itu. Wal mari pati segar sikit dia. Kepala nak rehi ada kok tino. Ara jatuh kok. Kalau tak mari lama-lama tak aman ni kok jadi baik lain pula. Tu panggil hikmah ada ke panggil. Ni yang misal, walaupun tubik sedikit sekalipun wajib mani juga.
Mana tu? Seperti setitik air mani. Setitik air mani tak? Tanya ni. Banyak-banyak gi. Sikit-sikit gi. Dan jika ada ia setitik air mani ni. Dan jika ada ia setitik air mani atas warna darah sekalipun. Warna darah tu baik. Kacak Tu baik tak berhenti. Tu baik paginya tu baik. Tengah harinya tu baik. Malamnya tu baik. Gimana tak itu kan? Sebab air mani dia jadi daripada darah. Darah daripada apa? Nasi. Nasi 40 di darah tu jadi air mani pula. Pas makan dak. Air mani acak tu baik. Tu baik apa nak darah. Wajib mani juga. Tu air mani dia panggil nah. Sama ada pada ketika jaga. Panggil takmim pada kata wajib mani tu. Hak kata wajib mani saat ni tu. Sama ada pada ketika jaga. Nak jaga. Nah. Duk fikir kerana tu baik sendiri. Tahu tidur. Tidur. Mimpi ke? Wajib mani juga. Keluarnya air mani ni. Ya tu baik. Dengan jalan syahwah. Dengan jalan syahwah ya panggil. Dengan jalan keinginan. Ra. Sebab tu ia mari ra tu. Syahwah. Dia panggil rasa mari. Sepore ibarat ke sepore tu. Dia kata batu. Wah, mari. Dia panggil mari ra tu. Tu baik syahwah. Atau lainnya daripada syahwat. Nah, tu dia. Kapal daripada syahwat tu baik dengan terpaksa. Tu baik yang lain paksa je panggil. Mu buat. Buat. Ya weru yang pelak-pelak ke mai. Mu buat tahu aku nak tem. Nyawa cik tu baik mani. Apa kau nak kata tu? Kena mani tak? Kena mani juga. Tu dia nah. Keluar ia dengan jalan yang berada atau lainnya persalahan mani yang lain seperti keluar daripada para mani jimuknya. Sekarang dulu. Keluar ia dengan jalan yang berada atau lainnya. Sekarang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nawwir qulubana wa ja'alna alhamdulillahi rabbil alamin.